1 kilogram dalam tangan saya ni bernilai RM328,000 pada 6 bulan yang lepas. Dan 1 kilogram yang sama pada hari ini berharga sekitar RM380,000. Dan katakanlah saya nak jual 1 kilogram ini kepada Public Gold. Public Gold akan membeli semula pada harga sekitar RM358,000 setelah kita tolak spread sebanyak 6%. RM358,000 tolak dengan RM328,000 iaitu harga beli sama dengan RM30,000. Itu adalah keuntungan simpanan 1 kilogram emas ini. Jadi RM30,000 bahagi dengan RM358,000 dan darab dengan 100 sama dengan 8.4%. Bermakna 1 kilogram emas ini memberikan keuntungan bersih 8.4% selama 4 bulan selepas tolakan spread. Dan keuntungan ini tidak perlu pun tuan-puan untuk buat apa-apa pun. Cuma hanya pastikan 1 kilogram ini disimpan dalam tempat yang selamat seperti safe deposit box ataupun peti besi. Simpanan selama 4 bulan belum lagi wajib untuk tuan-puan bayar zakat. Berbeza jika tuan-puan membeli emas 1 gram pada bulan Januari iaitu dengan harga RM330. Jika tuan-puan jual emas 1 gram ini setelah tolakan spread value sebanyak 9%, tuan-puan akan dapat sekitar RM351. Keuntungan sekitar RM20. Jadi dekat sini tuan-puan boleh nampak dari sudut pelaburan emas, tuan-puan perlukan gram emas yang besar seperti gold bar 250 gram ataupun 1 kilogram. Tetapi jika bajet belian emas tuan-puan adalah kurang daripada ini, tuan-puan adalah seorang penyimpan emas. Dan penyimpan emas yang berjaya, mereka terus menyimpan emas secara konsisten dan pastikan gram emas mereka sentiasa bertambah. Untuk tuan-tuan, Public Gold adalah syarikat emas yang dah bertapak sejak 2008 dan lebih 1.3 juta penyimpan emas yang tak pernah lagi tidak dapat emas mereka. Dan inilah credibility Public Gold. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas, sama ada ingin dapatkan gold bar yang besar ataupun menabung sikit-sikit di akaun Get Public Gold, boleh rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio untuk daftar akaun emas secara percuma. Saya akan guide tuan-puan untuk memulakan simpanan emas dengan kaedah yang terbaik untuk tuan-puan. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.